Hai korang, morning. Mama Hadis here. Selamat Hari Raya kedua semua. Masya Allah, sibuk sangat kan? Macam-macam makanan yang terhidang. Kita jumpa kembali sanak saudara, sahabat handai yang dah lama terputus. Alhamdulillah, setahun sekali baru kita jumpa dia orang balik. Betul tak? Selamat Hari Raya semua. Okey, kali ni Mama nak share resepi udang lemak cekur bersama nanas. Korang boleh try untuk dijadikan hidangan kepada you guys punya tetamu. Macam good idea juga kan? Rasa-rasanya kalau kita hidang udang lemak ni dengan nasi panas-panas, Masya Allah. You guys boleh try, okay? Anyway, udang ni size dia adalah XL, okay? Kalau kat tempat kita akan dipanggil udang XL lah. Tapi kalau dekat Sarawak, dia dipanggil sebagai Sia, S-I-A. Kalau udang, more kepada udang galah, baru dipanggil udang. Belajar satu lagi bahasa Sarawak untuk kita praktis berbagai bahasa. Betul tak? Udang dekat Sarawak is Sia. Okay, dah nak siap dah udang lemak cekur bersama nanas mama. Masam, manis, santan, sedap. Kalau guna udang segar lagi sedap. Selamat mencuba.